Assalamualaikum Malaysia. Hari ni Alhamdulillah kita dah sampai dekat pusat skuad negara, dekat dengan Stadium Nasional Bukit Jalil. So untuk hari ni kita akan tengok Manchester United menentang Asian All-Star. Kita nak tahu apa prediction diorang ni dan apa juga komen-komen daripada semua penyokong-penyokong Manchester United. Tapi aku bukan seorang. So hari ni aku datang untuk mengassist malaikat kita. Aku kena jadi inilah setan biru sikit, tanya soalan-soalan yang mungkin misi aku adalah menyakitkan hati mereka lah. Aku dalam bahagian menyakit dan juga membaik pulihkan semangat diorang, dan Wan akan menyakitkan hati lah. Kalau soalan tu macam soalan yang memang legit, aku cuba cari cara untuk menyakitkan hati juga. cantik. Kita tengok siapa yang kita jumpa sekejap lagi. Hari ni full day guys, full day. Aku baru nampak ada dalam beberapa K orang je. Tapi korang ingat tak dulu kita ada program mencari Ramli kan, yang dekat Old Trafford tu kan. Ni antaranya. Dia dah sampai kat sini lah. Jom kita masuk stadium. Alright, officially live match day Manchester United menentang Asian All-Star kejap lagi kita akan buat interview sikit. Nak tanya juga apa pandangan diorang tentang match ni dan juga performance Manchester United untuk season ni. Okey, Alhamdulillah kita dah ada mangsa pertama kita. Nama siapa? Nama saya Amirul Hamizan. Amirul Hamizan, daripada mana? Dari Sungai Petani Kedah. Sungai Petani Kedah. Tu main hari ni ya? Main semalam ni. Oh, main semalam lagi. Main malam lepak malam ni, lepak Bukit Bintang tu. Dengan berapa orang hari ni? Ni saya main kawan saya, lah ada 2 orang, nanti ada lagi 2 orang. Tu dia bawa satu kampung ah, dia bawa satu kampung ah. Sebab sekarang ni Manchester United kan, season ni teruk tengah down. So apa Hamizan punya apa orang cakap overall perspektif macam mana? MU ni walaupun duk kena hina, duk kena kutuk, saya sayang lah. Sebab dia zaman arwah ayah saya sokong. Maknanya guys, ini turun-temurun tahu tak? Ya. Jadi nak tanya satu lagi. Setiap minggu kena troll dengan fan-fan lain macam mana rasa? Saya member saya semua Liverpool, saya je MU. Allahu Akbar. Orang kata memang dah hina. Dah hina Tak maulah tinggi sangat. Saya target MU 2, ASEAN All-Star 1. Okay, right. Thank you Hamizan. Jumpa kat dalam Okay, baik. Alright, take care. Alright. Okay, Manchester United untuk season ni, apa perspektif? Perspektif sangat di bawah kita punya jangkaan lah. Game EPL dia memang dah teruk. Memandangkan kita ada UEL sampai ke final tu kira macam. Tapi itu tak membanggakan kita lah. Tetap Liga tu yang penting. Sebelum tu lupa nak tanya, nama siapa? Iwan. Iwan daripada mana Wan? Iwan dari asal Labuan. Bekerja sini lama lah. So hari ni seorang ke dengan geng? Ada geng nanti datang. Tapi belum sampai lagi. Dia bawa geng guys. Dia bawa geng. Nak tanya satu lagi benda. Setiap minggu kena troll dengan fan Liverpool, dengan fan Chelsea, semua bagai. Apa perasaan dan macam mana handle? Saya akan reply dekat Facebook lah. Sebab Facebook yang memang tempat kita orang punya troll punya media lah. Untuk kita reply setiap minggu tu ada je lah. Maybe kita boleh bahan Arsenal balik ke apa ke. Sebab diorang pun tiap-tiap season nombor 2. Maknanya dia kaki troll juga guys. Good luck. Jumpa kat dalam Okay, terima kasih. You guys from? Cambodia. From Cambodia. So you guys travel today or how? On hotel. How many days already in Kuala Lumpur? Today already. Yeah. So how's Malaysia? Yeah, good. What's good? Everything is fine. Yeah, food. Yeah, people, friendly people. So for today, Manchester United against Asian All-Star. What is your prediction? Menu 5 and Asian All-Star 0. Manchester United 5, Asian All-Star 0. Seriously? Against brother? What is your prediction? I think it's going to be a tough match for Asian All-Star. My prediction, it's gonna have a lot of goals. 5-2. 5-2? Yeah. So this brother is 5-0. Then you added a 5-2. Enjoy the game, everything. Enjoy Malaysia. Hopefully you guys are enjoying all your stay. Now I'm a devil, so I will ask a very hurt-feeling question. So you come all the way from Cambodia. What if tonight Manchester United lose to Asian All-Star? Oh my God! If Menu lost, yeah. Oh my God! Menu lost a lot of match. Lost final with Tottenham Hotspur 1-0. I feel down. I can't sleep. It's Asian All-Star win, yeah. Menu, nothing to say. Will you change your favorite team? No, Man United till I die. Till you're there forever. Yeah, forever. Hopefully Manchester United win, but I want Asian All-Star to win tonight. Okay, thank you. Nak peluk, tak nak pegang baju MU. Tapi seram juga ni dikerumuni setan-setan merah dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. So bersama dengan saya ada lagi 2 orang. Nama siapa bro? Zikri, bukan Zikzi Bukan. Zikri daripada mana? Meru, Kelang. Alamak, terpegang. Okay. Siapa player yang paling Zikri
tak nak tengok malam ni? Semestinya orang akan cuba benda ni Onana. Kenapa tak nak tengok Onana? Padahal dia antara keeper yang kita tahu fierce dekat Inter Milan. Bila masuk MU, tiba-tiba fan MU tak reti nak appreciate dia. Kenapa Onana? Kalau orang ikut jalanan Onana ni, Onana is Onana. In Inter Milan, in Ajax, also in Manchester United, Onana is Onana. So dia tetap lot macam Liga Dino juga. Katalah kalau ada satu player kena caw daripada EPL musim ni, adakah jawapan dia Onana? Kalau ikutkan dua orang, paling utama adalah Onana. Paling utama adalah Onana. Dan satu lagi nama Bruno Fernandes. Betul kan? Okey, terima kasih. Alamak, terpegang lagi. Nama siapa bro? Saufi. Saufi daripada? Melaka. Daripada Melaka. So daripada Melaka datang ke sini jauh hanya untuk Manchester United. Yes. Berbaloi ke datang daripada jauh untuk tengok tim bottom 6 EPL? Nah, kalau nak kata 15 tu kita pun dah kena redo lah. Tak boleh buat apa, memang nak tak nak memang dah 15 lah. Tapi sebabkan kita memang cinta ke MU, memang dah sayang. Ini pun boleh tentu lagi 3-4 tahun dia akan datang lagi. Dia datang, so kita peluang ni kita ambil lah. Kita datang ramai apa semua. Sebab tu kita tengok daripada Myanmar, Vietnam, Thailand pun ada juga datang. Saya pun tak boleh jangka lah orang ramai macam ni. Alhamdulillah memang sebagai fan MU bangga lah. Walaupun nombor 15 tapi masih ramai lagi penyokong. So kita nak kata malu tu tak malu mana lah. Masih steady lagi sokong MU sampai sekarang. So tak kisahlah 15 ke 16 ke 17 ke, Manchester United forever. Yes. Alright, you never walk alone guys. Thank you. Thank you. Tak ada lah dalam konten tak payah. Penyokong apa ni? Dalam lah dia. Penyokong apa ni? Penyokong aduh. Sebab konten belasal. Daripada tadi dia dah try aku, dia dah tanya aku macam-macam benda. Jadi aku nak tanya dia soalan. As a Manchester United supporters, setiap minggu kena troll dengan fan lain, macam mana hadap? Macam mana counter? Before saya bergerak ke sini tadi, saya bagi tahu saya on the way untuk tengok game you ni. Dah kena bahan dah. Orang cakap pergi sini nak tengok angkat piala kecil. So bagi saya, orang kata kalau dah sokong since Ronaldo, sokong since 2000, kau rasa benda ni biasa. Sokong sampai mati, okey? Sokong sampai mati. Okay bro, nama siapa? Adrian. Macam player Liverpool tu Tu jangan. Anti Liverpool ni. Oh, anti Liverpool. Tim mana yang champion dekat EPL musim ni? Malah nak cakap. Okay, Adrian daripada mana? Malam ni saya dah balik ke Kedah balik dah. Macam betul-betul nak tengok Onana. Okay, soalan daripada Syaitan Biru Malaysia. Malam ni terus balik Kedah. Datang daripada jauh kan. Macam mana kalau malam ni kalah dengan Asian All Star? Perasaan balik ke Kedah tu macam mana? Rasanya semua tahu kot MU memang teruk sangat season ni. Depend lah tengok kalau malam ni tengok line up macam mana kan. Kalau Amorim letak player-player macam biasa-biasa je kan. So tak sakit hati ingat pun. So saya tak kisah kalau Asian All Star menang pun okey. Sebenarnya datang ni bukan nak tengok MU menang. Datang nak tengok player-player je. Player mana yang paling nak tengok malam ni? Bruno Fernandes. Yang Onana tu datang nak ketuk kepala. Nak tengok songkok tu betul ke tak? Ya Allah, brother kita ni cari aku balik daripada tadi. Rupanya dia nak bagi aku satu jersey. Jersey daripada Pivotal Store. Dekat belakang ada name set School 18. School 18, brother. Alhamdulillah rezeki aku hari ni. Dia tanya aku tanya dia, dapat jersey satu. Why not? So bang, nama siapa? Rashdan. Datang daripada? Melaka. Datang jauh daripada Melaka. Apa feeling kalau malam ni dengan Asian All Star pun macam biasa MU tak boleh nak menang? MU tak akan kalah kali ni, InsyaAllah tak akan kalah. Sebab dia ada momentum kemenangan dengan Aston Villa 2-0. Yang apa, ada penalti ref tolong tu Ref tak tolong, itu sebenarnya memang kelebihan MU lah, sebab main kat tempat sendiri kat Old Trafford. Referee akan sebelah sikit kepada tuan rumah lah. Kita tanya Danish pula. Danish umur berapa? 18. 18. Start minat MU bila? 6 tahun. 6 tahun. So daripada 6 tahun tu pernah tak MU menang EPL? Pernah, tapi kecil lah. Minat MU sebab apa? The history of the club lah. Sekarang ni berbangga tak dengan achievement MU berjaya elak relegation? Sebab kita nampak player celebrate. So macam mana Danish? Adakah Danish berbangga dengan performance MU? Walaupun benda tu memalukan, tapi bagi saya percaya Amorim. Saya Amorim lah. Player sepatutnya tahu malu lah bila celebrate elak relegation. Betul? Belajar kesilapan lah. Belajar dari kesilapan. Jawapan dia simple betul lah. Okay. Alright, thank you Danish dengan abang. Alright. From which country? I'm from Pakistan. And I'm from Indonesia. How's Malaysia? First thing first. Malaysia is beautiful. It's very diverse. You meet everyone from everywhere, and it's absolutely beautiful. I love Malaysia. It's very much like Indonesia. So I don't feel like the contrast. Okay, now we talk about the main thing, about the real things. Manchester United. How's your overall thoughts about the entire season? Start with you. What can I say?
It's been a disaster season. It's been just horrible. Ten Hag left, Ruben Amorim came, brought us hope, and obviously we're looking forward to next season. But this season, if we're talking about specifically, it's been very disappointing. The only thing we had was Europa League, reached the finals, and we lost to Spurs. Out of all the teams in the world, we lost to Spurs. Finished 15th in the league. We're sitting 16th, 17th for most of the season. We only had Europa League as our hope. And even that we lost. But now we look forward to next season. Let's see what we can do. The players coming in. We heard Matthias Cunha is also joining United. Let's see who else we bring in. So it starts all over here. We finish against Aston Villa with a strong finish of the season. We kick out Aston Villa from Champions League straight away, bro. Let's go. And then some disappointing news as per usual. In this transfer season, we saw the first name come up, Alejandro Garnacho. It's expected to leave Man United. What is your talk? It's like Sir Alex Ferguson said, no one's bigger than the club, you know. If you disrespect the club, like even towards the manager, he has to go. Unfortunately, seeing him like when he was in academy, I've been following him. But I'm sorry, but like it's unacceptable. However, Alejandro Garnacho is still young, and how you rate Garnacho performance in this club being with us? How's you rate from 1 to 5? I'll rate like 3.7. You know, he's always great coming off the bench. His breakout season, he kept on scoring like when he was off the bench. You know, overall gameplay, there's performance that he needs to like improve, especially with his decision making in front of the goal, and also like when he needs to know when to dribble, when to pass, when to score, and when to shoot. I mean, how about you? From 1 to 5, how you rate Alejandro Garnacho until now? Solid 3.5. He's had some big moments, some clutch moments. He's obviously young. There's a lot of potential. But overall 3.5. He's been decent. He's been solid. Some obviously had bad games, good games. That bicycle kick, I think nobody's ever going to forget about that. But overall, decent player. A lot of potential. So let's just see what more he can bring. The most controversial question and the last question for you guys. Week in, week out, Manchester United got trolled by Liverpool, Arsenal, and the rest of the team. How did you get cope with that? I think we're just used to it at this point. Yeah, we're used to it. We just even the Europa League loss last week. Like I'm kind of like used to it. We just forgot about it. We just felt numb. That's it. Exactly. We're just numbness. Same expectation, same disappointment. But today, everyone is here enjoying, celebrating Man United in Asian. That's all for today. Enjoy, guys. Enjoy every moment that you got. All right. Okay, tadi dia minta gambar. Kita minta pula interview. Nak tanya satu je. As a fan Manchester United, setiap minggu sepanjang tahun ni kena troll dengan fan-fan tim lain. Macam mana kau orang hadap minggu-minggu tu? Saya sebagai fan setia Chelsea sebenarnya. You my bro. Bro. KTBFFH. Buat apa kat sini ni? Saya hadir hari ni untuk troll lagi. Tak, memandangkan dia fan Chelsea. Awak fan? City. Fan Manchester City. Okey, kita berbalik kepada fan yang betul lah. Setiap minggu kena troll dengan member-member awak kat sebelah ni. Macam mana hadap setiap minggu weh? Saya trust the process. Trust the process Saya percaya pada Amorim dan saya percaya Ineos akan membawa MU ke jalan yang benar. Untuk elakkan ataupun untuk bangkit semula setiap minggu daripada kena troll, ada tak momen macam menangis bucuk katil ke ada? Ada, tapi saya buat senyap-senyap je. Buat saya senyap. Saya percaya MU akan bangkit semula. Okay guys, tak kisahlah walaupun ini fan Chelsea, ini scammer, dua orang ni scammer, jangan terpedaya dengan baju-baju ni. Tapi at least dia orang datang beli tiket untuk tengok Manchester United. Sebab MU datang ke sini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sahaja. Sekali kan, belum. So, tak kisah kau tim apa, kau minat Premier League, inilah waktu dia. Yes sir. Fan Chelsea, malam ni kita angkat trofi. Prediction result berapa? 3-1. Oi, pundek sempat. So malam ni kita angkat trofi. Angkat trofi punya, confirm. Alright guys, alhamdulillah hari ni kita dah berjaya kan jumpa ramai gila fan Manchester United. Enjoy the game, enjoy Manchester United datang ke negara kita Malaysia. Apa pun kita tengok next season adakah Manchester United boleh mengekalkan tangga ke-15 ataupun kali ni gagal 16 ke bawah. Ya betul. Dan aku sekarang ni nak beratur panjang. Kita boleh nampak juga ramai gila fan yang belum lagi masuk setakat sekarang ni, tapi aku rasa kita tutup kat sini. Kita enjoy kelab-kelab yang datang ke Malaysia. Itu je. Aku Bro Hans. Thanks for watching. Kau. Terima kasih datang lagi. Mother Father.